Assalamualaikum semua. Berjumpa kita dalam episod terbaru podcast penerbitan kewartawanan Ekonokiem ke-52. Bersama saya, Balkis Kadisah, moderator anda pada hari ini. Sebelum kita mulakan podcast kita, jangan lupa ikuti media sosial kami di Newscam 5.0 di semua platform. Betul ke telefon pintar ini sebenarnya telah membebaskan wartawan? Atau adakah ia sebaliknya menjadikan mereka terikat kepada tanggungjawab yang melampaui tugas asal mereka? Mari kita rungkai bersama dan lihat sama ada Mojo ini adalah aset terbaik atau beban buat di era media digital dalam sesi podcast kita pada hari ini yang bertajuk Mojo as a Double-Edged Sword Toward Journalists. Sebelum itu, saya ingin ucapkan terima kasih kepada rakan penaja kita, Zeus Coffee. Mobile journalism atau Mojo merupakan satu terma yang biasa didengar oleh para penggiat media terutamanya wartawan. Skill ini yang juga dikenali sebagai one-man show merupakan skill penting yang wajib dikuasai oleh para wartawan hari ini. Jadi, pada hari ini, kita telah menjemput seorang pakar daripada My Mojo Media, Tuan Haji Muhammad Hazli Hassan yang merupakan pengasas, pengarah dan perunding senior di My Mojo. Beliau mempunyai pengalaman lebih 33 tahun dalam industri dan telah memberikan latihan kepada hampir 1,000 peserta melalui syarikatnya. Dan pada tahun 2018, beliau telah menubuhkan syarikat My Mojo yang merupakan sebuah syarikat media yang memberikan latihan mojo dan perkhidmatan lain kepada pengamal media. Selamat datang Tuan, apa khabar? Khabar baik. Terima kasih kerana menjemput saya. Terima kasih saya juga kembali Tuan. ke alma mater saya ni. Di UiTM. Di UiTM tingkat 13 ni lah tempat saya belajar dulu. Macam mana rasanya bila dah kembali balik di UiTM di Menara sini? Rasa seronok sebab lift dia tak berhenti-berhenti. Sentiasa Dulu lift naik. tiba-tiba berhenti. Dia naik dia berhenti. Tapi hari itu cerita ini, lama lah. Sekarang ni dah nampak cantik. ada improvement lah yes, ya. modern dan sebagainya. Okay. Jadi kita teruskanlah dengan kita punya tajuk hari ni. Macam Tuan sedia maklum tadilah, kita mobile Mojo as a double-edged sword toward journalist. Jadi kita nak minta pandangan Tuan dululah dengan double-edged sword sendiri ni. Tuan rasa apa pandangan Tuan tentang Mojo ni sebagai pedang yang bermata dua? Okey, terima kasih kepada pihak fakulti kerana menjemput saya dalam sesi podcast Newscam 5.0. Bila tajuk ni diberikan kepada saya, dia sebenarnya kalau sebagai seorang wartawan, dia boleh orang panggil apa? Mendefinisikan analogi ni dalam pelbagai bentuk. Tetapi saya ambil untuk podcast kali ni, saya ambil dia sebagai di mana pedang itu mempunyai dua bilah. Satu bilah yang baik, satu bilah yang negatif. Di mana jika kita salah, kita betul, kita berjaya. Kita tak betul, dia akan makan diri kita balik. Betul. Okey, sebagai contoh Mojo Mojo ni sejak orang panggil apa, ledakan social media yang ada dekat dunia zaman sekarang teknologi ni, sekarang. dia dah menjadi satu agenda utama lah, sehingga kan dia akan dijadikan satu subjek di dalam kurikulum universiti. Semasa saya mula dulu, saya ingat lagi semasa saya di utusan online, bila kami memulakan mobile journalism ni, tak ada orang lagi yang mula. Dia seolah-olah ketika tu satu benda asing. Masa tu tahun berapa tu Encik di utusan? Kalau ikutkan saya bermula dengan utusan online 2016. Tetapi Mojo ni dah lebih awal. 2016 cuma di Malaysia ni dia kira baru nak tiba lah. Ketika tu kami diarahkan, saya dengan tim saya punya grup, lebih kurang ada dalam 4 orang, guna segala apa saja peranti yang ada, pergi keluar, shoot video, foto, buat story, buat flash story, dan hantar balik kan. Kita sendiri sebagai wartawan pada masa kita multitasking. Kita boleh panggil Superman lah. Adiwira lah kita di lapangan lah. Ketika tu. So jadi bila kita pergi ke lapangan tu,
bila kita nak buat assignment tu, kadang-kadang kita angkatlah kita punya handphone. Sebab kita Mojo ni bertugas memang totally akan menggunakan handphone. Sebab itu yang paling mudah. Bila kita angkat handphone tu kena marah. Abang-abang yang cameraman kat belakang tu, handphone turun. Kiranya macam kita menghalang pandangan. Ketika tu memang betul-betul alien lah. Sebab orang tak familiar dengan Mojo ni. Sekarang ni abang yang cameraman besar tu, abang berendah sikit bang, kamera pula kat belakang kan. Itulah evolusi Mojo tu yang boleh kita ni. Okey, berbalik kepada tajuk tu tadi. Betul. Pedang mempunyai bermata dua ni. Okey, first kali kita ambil yang baik. Alright, kita ambil yang baik di mana pedang tu boleh melakukan sesuatu yang baik pada seseorang mobile journalist tu. Antara yang boleh saya katakan, bila kita menggunakan aspek Mojo ni, kita lebih pantas. Betul. Sebab kita punya kita menggunakan handphone untuk bertugas. Kan? So jadi di mana saja, apa saja, kita punya device tu dah ada dalam poket. Kan, kita dah boleh buat kerja tu kita bila-bila dan di mana saja. Tak adalah macam nak tunggu. Kalau dulu pakai videographer, nak kena videographer satu. Kalau bayangkan dulu kita nak buat live, kan, contoh kita ambil lah RTM nak buat live, dia ada OB van. Outstation Broadcasting Van, di mana dalam van tu bukan a van, is a trailer kan. Bila trailer tu ada dia punya producer, ada dia punya juru teknik, ada dia punya cameraman, ada dia punya audio, lighting man. Memang banyaklah proses dia kan. Macam satu rombongan Cik Kia nak pergi satu assignment je. Tetapi sekarang ni seorang je dia. Dia lah buat. Dia lah edit, dia lah cover story. Semua. Dia boleh buat semua kan. Sebab tu story tu lagi pantas kalau lebih kita pantas ni. Dengan yang saya katakan ledakan social media tu, kita perlukan kepantasan kan untuk tu. Selain daripada tu, kita punya akses tu tanpa batas. Betul. Tanpa batas. Maknanya contoh, saya ambil contoh semasa saya pergi untuk memasuki Gaza kali kedua pada 2014. Saya masuk ke Gaza 2012 berjaya. 2014 saya tidak berjaya, tetapi masa tu di Mesir saya terpaksa juga membuat orang panggil live, bukan live, maknanya saya terpaksa membuat stand upper. Bermakna bercakap di depan kamera, explain what is happening every day apa semua kan. Di Mesir dia akan very particular on bila orang pegang kamera besar. Bila kamera besar tu dia akan macam askar dia sebab di Mesir ni dia banyak SB. Setiap penjuru keliling tempat tu dia ada SB dia. So you boleh dipenjara kalau you pegang kamera besar. Dia macam akan orang panggil sesuatu akan terjadi pada negara dia, dia tak nak benda tu. Mereka anggap itu sebagai ancaman pada diorang. Tetapi bila kita pegang handphone, dia ingat kita pelancong lah. Sebab kita macam nak vlogging ke, ambil gambar biasa so jadi sebenarnya. Ketika tu 2014, dia ingat kita macam pelancong. So kita senang untuk melakukan banyak benda hanya menggunakan handphone. Jadi dari segi macam tu, kiranya itu sebagai Mojo tu membantu kita lah, betul tak? Sebagai wartawan di lapangan. Ya, membantu dengan erti kata memudahkan kita. Memudahkan kita. Contoh kalau macam kita interview orang. Kita interview orang, bayangkan kalau saya pakai kamera bagak besar, Betacam lah contoh dulu. Kalau dia cakap lama. Dia cakap lama, satu hal kita penat. Satu, bila kita sebagai yang di-interview, kita akan rasa macam kaku sebab ada kamera besar depan kita. Tetapi kalau kita pakai handphone, seolah-olah macam kita ni bercakap dengan kawan. Sebab telefon dia boleh bayangkan macam kita video call ke macam tu kan, sebab so jadi dia tak terlalu formal. Dia boleh cakap, dia boleh lepaskan expression dia. Empathy tu ada. Kalau dia nak sedih, dia nak menangis, dia boleh menangis. Kita as wartawan pun boleh capture semua emotion, boleh capture emotion apa semua tu. Itu lebih senang. Kalau dari segi bebanan macam mana pula Encik rasa? Adakah sebenarnya Mojo ni boleh jadi bebanan juga? Okey, itu bilah pedang yang kedua. Saya akan masuk sekejap lagi. Okey. Boleh. Lagi satu, dia cost efektif. Kan, cost efektif. Mojo, you ada handphone, you boleh buat kerja lah. Tak perlu nak tunggu orang lain. Tak payah nak tunggu orang lain. Handphone yang ada depan you dah boleh buat kerja. And you ada handphone, you ada data. Tapi kalau handphone,
Reload minta mak ayah juga payahlah. Itu yang payah nak buat kerja pun tak boleh buat kerja lah. Okey, lepas tu yang macam saya sebut tadilah, keintiman penceritaan kepada subjek yang kita interview. Mudah. Alright. Okay, jadi kita nak beralih pula ke soalan yang kedua. Kalau macam kita sebagai orang-orang yang dah biasa dengan journalism, student Meskom ke dah familiar lah dengan Mojo ni. Tapi disebabkan podcast kita ni akan dikongsikan di Spotify dan sebagainya, mungkin dalam kalangan pendengar kita ni ada yang tak familiar dalam kalangan Meskom ni lah dengan journalism dan juga Mojo. Boleh tak Encik terangkan sikit je. Apa tu Mojo yang secara mudah? Okey. Mojo ni adalah kewartawanan mudah alih. Bermakna seorang wartawan, dia menggunakan apa saja peranti yang ada pada dia, terutamanya telefon pintar lah sekarang ni, untuk bertugas. Itu yang paling mudah untuk kita tahulah. So bermaknanya seorang wartawan menggunakan handphone untuk bertugas, dan wartawan itu melaporkan semua benda yang saya cakap tadilah, daripada story untuk flash story. Dekat sekarang ni kita ada social media, kita kena flash dulu story dalam 1-2 para, gambar kita kena ambil sendiri, video kita kena ambil dan edit sendiri untuk hantar di HQ. Sebab kita, surat khabar kita walaupun masih ada lagi syarikat-syarikat yang masih mengekalkan cara konvensional menjual surat khabar, tetapi dalam masa yang sama, kebanyakannya media yang ada sekarang dah menggunakan social media. Bukan hanya web. Betul? Bukan hanya web. Sekarang ni dia menggunakan social media untuk menyampaikan berita diorang. Dekat situlah dari segi Mojo tu penting kan. Dia lepas dia cover satu event, memang benda pertama yang wartawan akan buat adalah untuk post di social media. Bukan hanya lepas cover event, sebelum cover event tu dah hantar, dah ada story. Okey, saya ceritakan pengalaman saya. Pengalaman saya sikit. Semasa saya di utusan online, sebelum kita nak pergi event tu, kita dah dapatkan detail. Bila dah dapat detail, kita sampai kat event, kita mungkin akan berjumpa dengan, sebelum kata contoh VVIP, contoh Perdana Menteri nak datang. Sebelum Perdana Menteri datang, mungkin ada menteri-menteri ataupun ketua-ketua kampung yang kita boleh dapatkan detail tentang apa yang terjadi dekat situ. Itu kita dah boleh dapatkan flash story. Kita dah boleh hantar. Satu, semasa PM, contoh PM berucap, itulah storynya. Kedua, semasa PM buat PC, nak ada story. Kan? Gambar nak kena ambil, video nak kena ambil juga. So rangkuman PM berucap dengan story PM buat PC, story yang lain. Dalam satu event, banyak story kita boleh dapat. Balik pula bos kata buat rencana untuk hari Minggu. Itu lain. Buat satu rencana untuk hujung minggu. Itu lain bayangkan ceritanya. Seorang buat. Kira memang hebat lah untuk wartawan sekarang. Jadi sotong kering jugalah. Sotong kering je wartawan sekarang. Mojo. Mojo. Bukan wartawan. Mojo. Betul-betul. Okay. So jadi mungkin kalau kita nak touch on bilah kedua. Bilah kedua yang tu bagi bebanan dan juga bebanan lah pula kan. So apa yang kita boleh katakan, bila you membuat semua benda, dan saya pernah merasainya, kita akan, orang panggil apa, burn out. Kita akan cukup burn out, bermakna kita akan rasa keletihan yang amat sangat. Sebab semua benda kita nak buat kan, daripada A sampai Z kita nak buat. Yang macam saya cakap tadi lah, flash story kita nak hantar, story untuk, contoh story untuk online kita nak kena hantar. Kalau dia bekerja di dalam akhbar, dia nak hantar untuk story akhbar. Kalau dia hantar broadcast, dia nak kena buat strip broadcast. Kiranya tugasan beberapa orang, kita seorang yang handle saja. Itu yang macam susah. So jadi seorang Mojo itu kemungkinan besar dia akan mengalami burnout. Dia akan jadi sotong kering yang macam saya cakap tadi. Dia akan kering sekering-keringnya. Bayangkan Mojo ni saya boleh gambarkan ketika wartawan biasa yang lain boleh ada sesi untuk minum dan sebagainya, dia tak boleh minum sebab dia tak ada masa pun untuk minum. Dia nak kena habiskan, dan kemungkinan dia tengah edit video. By the time dia habis edit video, hantar story dengan gambar tu, kopi dengan karipap dah habis. Mungkin dah kering pun. Dah kering. Itu sebab dia jadi sotong kering. Sebab keutamaan dia tadi, dia nak hantar video dia itu dulu. Itu bilah kan? kedua lah. Bermakna dia boleh memberi satu aspek yang negatif kat kita. Okay. Lepas tu dari segi integriti. Kan. So jadi bila kita cerita pasal social media ni,
kita perlukan kepantasan. Betul. Kan, bila kepantasan viral FYP sekarang ni, desakan daripada bos-bos dekat office, bersaing dengan media yang lain. So jadi kita kadang-kadang kita terlupa daripada aspek kita nak memeriksa dia punya keaslian story tu, ataupun fact checking dia kita tak dapat nak buat, kan. So nak lepas ke tak nak lepas, tapi kita nak media, cepat ni. Media lain dah lepaskan ni. Itu sebab sekarang ni kalau Balkis tengok dekat media kita, saya tak kata media yang mana lah, tapi kalau kita perasan, terlalu banyak kesalahan yang diorang lah lakukan sebab nak cepatnya pasal, kan. Bukan itu bermakna bukan aspek mojo yang buat, tetapi disebabkan kita nak kepantasan, kita nak kejar orang panggil apa, klik. Betul. Dan FYP dan sebagainya, kita lupa tentang fact checking tu tadi. Itu yang boleh macam dia ada isu di integriti di situlah. So jadi itu memainkan satu peranan yang amat besar pada seorang mojo untuk buat fact check dulu, kan. Dan itu meletihkan. Menunggu satu benda yang meletihkan, kan. Bila kata contoh dia dapat satu info, kan, dia dapat satu video daripada luar, sekian-sekian orang, sebagai contoh lah, saya ambil satu example baru-baru ni di Indonesia, menterinya dikatakan membuat ucapan mengatakan guru adalah bebanan. Tetapi itu sebenarnya deepfake. So jadi contoh benda tu bagi yang bukan wartawan, yang tidak mempunyai etika kewartawanan, netizen lah katakan, dia akan start share benda tu lah. Dia akan start percaya dan share kepada orang lain. Macam kita ada urgency nak share, nak share atau tidak, nak check. Bila check, ambil masa yang lama. Bila ambil masa yang lama, kita akan jatuh ke belakang lah. Sebab yang lain semua dah start keluarkan apa semua, kan. Itulah. So jadi benda-benda tu yang akan menyebabkan kita agak terbeban. Lagi satu, kalau nak ikutkan contohnya zaman sekarang lah, zaman you all punya ni, zaman saya dah berlalu. Zaman sekarang ni kebanyakan Gen majikan Gen Z ni, kebanyakan majikan ni dia perlukan seorang yang boleh buat banyak kerja. So dia cukup suka dengan aspek mojo ni. Dia cukup suka mereka yang boleh melakukan mojo ni. You multitasking okey, tapi dia bayar gaji satu je. Diorang itu sebab tu diambil orang-orang yang tahu. So jadi sebenarnya tak boleh. Kalau contohnya you seorang yang multitasking, at least you ada allowance untuk you buat kerja lebih dan sebagainya. Itu sebabnya bila you burn out, dia akan masuk pula ke aspek mental health. Bila dah burn out, lain pula ceritanya sampai ke mental health tu. Sebab you kata contoh satu hari kita bagi satu lah assignment you kena buat semua. Tapi you ada you kerja dalam satu minggu, you kerja 5 hari. Tiap-tiap hari selama 5 hari tu you ada assignment. Bayangkan you burn out selama 5 hari seminggu. Memang akan efek. You akan efek you punya mental health. Kena bagi mereka yang tak dapat kontrol dan sebagainya, atau mungkin dah ada orang panggil apa, dah ada penyakit anxiety dan sebagainya, dia akan efek benda tu. So apa yang boleh kita lakukan adalah waktu rehat kita adalah waktu rehat kita. And ini saya sarankanlah sebagai seorang yang pernah berkecimpung dalam bidang mobile journalism ni. Kalau waktu rehat kita, tutup telefon. So jadi kalau contoh syarikat tu perlukan anda menjadi seorang mobile journalist, boleh siapkan satu telefon hanya untuk bekerja. So telefon untuk berkomunikasi ni jangan itu hak kita, untuk kita bagi atau tidak tu hak kita. So jadi hanya satu telefon untuk bekerja. Satu lagi untuk personal, peribadi. So untuk bekerja ni you off, you boleh tidak menjawab. So sepanjang waktu kita rehat tu kita off. Tetapi ada orang, saya ambil contoh sebabnya saya lah. Saya ni suka bekerja. Itu dah lain ceritanya. Itu yang lain cerita. Bila suka bekerja so jadi tak pernah ada off.
Orang call pun kita boleh jawab. Off day kita pun kita boleh pergi kerja. So jadi kemungkinan yang mental health ataupun burn out tu mungkin saya pernah rasa tapi saya tak perasan. Tetapi bagi mereka yang mungkin baru macam you all, macam baru, kalau off day tu off day lah. Ya, you rehat, ambil masa peluang untuk berehat, untuk legakan you punya minds lah. Selepas bekerja seminggu kan. So masa off day tu lah kita gunakan sebaiknya untuk rehat dan me time lah sebenarnya. Yes. Healing orang cakap sekarang healing. Generasi sekarang kata healing. Tapi healing tu untuk orang kurang sioman sebenarnya. Macam mana tu? Untuk orang kurang sioman nak pergi, dia nak elok, dia kena pergi healing. Healing sekarang orang sekarang, pergi ni pergi bukit pergi lah, bukit sungai, pergi tasik lah. Itu cara generasi sekarang lah. Jadi kita teruskan dengan soalan yang seterusnya, Cik Hazli. Dalam banyak-banyak pengalaman yang Cik telah pergi, yang telah hadapi, apakah momen ataupun pengalaman yang paling mencabar yang Cik pernah rasai? Okey. Kalau dikirakan daripada aspek mencabar ni, sebenarnya setiap hari adalah satu cabaran lah pada saya. Tetapi kalau nak ikutkan momen dan juga peluang yang saya dapat ketika dalam tempoh saya bertugas dengan utusan Malaysia, saya rasa saya dapat menjejakkan kaki ke Gaza tu adalah satu benda, momen yang paling sukar dilupakan lah. Jadi ketika itu saya dengan utusan online. Uniknya pada tahun 2012 ni, kita relatekan sekali dengan Mojo ni. Saya pergi bertugas di situ hanya membawa handphone, 2 handphone. Ketika tu boleh sebutkan brand ke? Tak boleh So saya ada 2 handphone, dua-dua smartphone. Hanya tu saya punya device. Saya tak bawa kamera besar apa semua, tak ada. Walaupun daripada segi realitinya saya seorang jurufoto. Saya diberi harian daripada tahun 89 sampai 90. Saya seorang jurufoto. Pindah ke utusan sebagai seorang wartawan. So jadi saya mempunyai 2 kepakaran lah, daripada menulis dan juga fotografi. So kami masuk, saya ketika itu saya membuat laporan. Tak ada lagi Facebook Live, tak ada lagi TikTok. TikTok pun belum lahir lagi 2012 kot. 2012 belum TikTok lagi. rasa belum nak buat lagi masa tak tu. Tak terfikir pun. YouTube Live ada tapi tak di Malaysia tak sekuat Facebook. Twitter dan sebagainya ada. So jadi kami ketika itu utusan Malaysia, kita subscribe pada satu apps untuk membuat live. Apps tu kita akan embedkan kepada di muka depan utusan online ketika itu. So siapa-siapa yang akses utusan online, dia akan nampak live report yang kita buat tu. Live report tu gambar, story, berita, gambar dan video akan lalu tempat yang sama. Tak macam sekarang kalau video saja, kalau teks saja kan. So jadi kita subscribe tu. So saya selama 2 minggu, 15 hari lebih kurang saya berbuat live setiap hari di Gaza, di dalam Gaza. Dan paling yang tidak saya dapat lupakan adalah total untuk saya bayar kegunaan data saya sebab masa tu roaming di Gaza tak ada. Kita terpaksa ambil roaming yang Mesir punya. So roaming di Mesir tu dia tak ada macam sekarang. Pergi Thailand 5 hari RM40. Dia ada package sekali. Ada package kan? Tak ada. Itu pakai kilobyte. Setiap kilobyte tu dikira. So totalnya adalah 19,000 lebih. Untuk 15 hari tu 19,000 lebih. Banyak tu. Sebab setiap hari saya buat live, saya hantar bahan berita. Sebab bila kita berkaitan, bila Mojo, seorang Mojo ni dia banyak video. Betul. So video ni dia memakan dia berat lah, memakan bytes yang tinggi, kilobyte yang tinggi. So sampai balik di Malaysia, ibu pejabat kata banyak sangat pakai ni, kata nak buat macam mana, saya kerja kan. Tahulah bila syarikat mula melihat terlalu banyak kita guna apa semua ni, dia akan mula membuat pilihan lah. Mana yang untuk syarikat, okey lepas. Mana yang personal, kena bayar. So end up saya terpaksa bayar. Ini agak kelakar jugalah, saya buat kerja untuk company tapi end up saya terpaksa bayar dekat 7,000. Cuma
sekarang ni dengan zaman teknologi yang ada sekarang ni, Mojo terutamanya, dia akan lebih memberi peluang kepada semua orang lah, termasuk citizen journalism untuk, kalau tidak dulu kita tak tahu. Kalau tak adalah wartawan Malaysia yang membuat berita, orang tak tahu apa keadaan di sana. Tetapi kalau sekarang ni kita tahu keadaan di situ macam mana. Kalau kita berpandukan kepada agensi-agensi berita asing, tak sama. Waima, Al Jazeera sekalipun, kita tak dapat berita coverage tu berita yang sama. betul. Macam So Mojo ni membantu jugalah dengan aspek kita boleh panggil citizen journalism lah di keadaan kita sebagai citizen masyarakat tu sendiri, masyarakat di sana ketika boleh mereka melaporkan apa yang terjadi suasana di kawasan mereka walaupun tu. tak ada wartawan ketika itu, diorang boleh gunakan suara mereka sendiri untuk ceritakan apa yang berlaku dekat sana lah ya. Okay, soalan yang seterusnya, macam tadi kan Encik kata Encik pergi ke Gaza dengan utusan, betul? Betul. Jadi di tugasan pertama Mojo tu di mana dan apa tugasan yang Encik kena buat masa tu? Tugasan pertama Mojo tu tak ingat, tapi dia lebih pada tugasan biasa. Tugasan biasa di KL sajalah. Tapi assignment everyday 2012 macam tu lah. Tetapi bila saya ditugaskan ke utusan online dan menggunakan konsep Mojo ni, semua tempat yang saya pergi semua saya gunakan konsep Mojo je lah. Yang saya ingat salah satunya Gaza tu lah. Gaza 2 kali. Satu lagi Red Shirt Rally di Bangkok. Itu berkaitan? Red Shirt Rally di Bangkok, di mana ketika tu saya lupa tahunnya. Diorang membuat protes pada kerajaan. So dia ada Red Shirt Rally ni, bermakna ada kumpulan baju merah dan kumpulan baju kuning. Kumpulan baju kuning ni dia menyokong raja. Kumpulan baju merah ni menyokong politik. Cuma ada satu ketika tu orang Thailand tu dia tegur saya lah. Dia cakap Thailand dengan saya. Difikirnya saya buat cerita Thailand. Ambil gambar. So diorang ni ketika tu lah very particular. Kenapa kau ambil gambar? Kau ni kuning ke merah? Ketika tu Encik berpakaian saya terpaksa cakap Melayu lah dengan dia. Tak faham apa kau cakap ni kan. Masa tu saya ingat lagi di jambatan di depan Blok M ke apa nama tempat tu. Bukan Blok M di Indonesia. Di atas jambatan tu saya ambil gambar. Saya kata tak faham, saya orang Malaysia, kata. Lepas tu dia kata okey, lega. Sebab muka macam siam. Kalau Encik orang Thailand, mungkin Encik akan kena bunuh apa-apa lah masa tu ya. Dia akan di apa-apakan lah. So itulah antara pengalaman. Lepas tu tall ship races dekat Sweden dan Denmark, di mana ketika itu kapal layar Malaysia Tunas Samudra, KL Tunas Samudra mengelilingi dunia. So saya tak adalah ikut kapal tu mengelilingi dunia. Saya diterbangkan ke Sweden ikut kapal tu untuk pergi ke Denmark menyertai tall ship races. Tall ship races ni kapal layar yang tiang tinggi-tinggi tu. So rasalah duduk atas kapal selama 2 hari sengit macam tu je. Sebab dia ikut layar kan. Dia berlayar. So bila ikut angin tu kapal tu sengit. Ketika tu di Denmark lah tu. Daripada Sweden pergi ke Denmark. Daripada Sweden dia panggil tempat tu apa saya lupa. Dia memang setiap tahun ada. So Malaysia dia hantar kru dia adalah anggota TLDM lah. Dia hantar kru untuk kelilingi dunia kapal tu. Kapal tu kelilingi dunia, tapi dia ada 2 part lah. The first part ni yang dia masuk race tu. Tu banyak lagi lah. Kalau ikutkan di utusan 19 tahun, macam-macam lah. Tengok assignment crime dan sebagainya, itu lagi lah. Keluar negara tu memang keluar yang negara tu ada yang best, ada yang terpaksa kerja kan. So betul. banyak benda yang terpaksa kita hadapi. Tapi ia memberi saya satu pengalaman yang sukar nak dapat tempat lain lah. Encik Hazli juga merupakan pengasas untuk My Mojo. Jadi boleh tak kalau Encik kongsikan sedikit macam mana idea penubuhan My Mojo ni terhasil? Okey, My Mojo Media ni adalah syarikat yang saya wujudkan untuk lebih kepada latihan berbentuk media, terutamanya mobile journalism lah. Ketika itu pada saya tubuhkan syarikat ni pada tahun 2014
Ketika itu demand untuk mempelajari konsep mobile journalism ni amat tinggi. So jadi saya banyak terima tawaran untuk membuat latihan tu satu Malaysia sampai Sabah Sarawak saya pergi. Kiranya 2018 tu paling tinggi lah. Paling tinggi sebab semua nak tahu, semua nak beralih kepada digital dan sebagainya. So saya kena wujudkan syarikat. Biasalah proses kewangan, dokumentasi dan sebagainya kan. So saya wujudkan Mojo Media ni khusus untuk melatih sesiapa saja yang nak tahu pasal mobile journalism. Tidak semestinya pengamal media sahajalah. Tidak semestinya pengamal media, tetapi ketika itu memang pengamal media yang banyak yang dapatkan latihan di syarikat Encik lah. Sebab mereka nak berubah daripada sistem konvensional kepada sistem Mojo ni. So bila from time to time they involve apa orang panggil apa dengan saya kata ledakan social media tadi. Orang biasa pun nak tahu pasal konsep Mojo ni. Bukan kita saja. Tetapi bukan konsep Mojo lah yang saya perkenalkan pada diorang. Saya lebih kepada mobile graphy. Konsep yang sama, cuma elemen-elemen news tu tak adalah pada diorang. Saya tukarkan news tu kepada social media. Sebab kita sebagai pengamal media, wartawan mungkin familiar, perlulah untuk journalism tu. Macam mana news gathering, menggunakan peranti, macam mana you nak kumpul maklumat you, macam mana you nak sahihkan maklumat you, itu lebih pada wartawan. Tapi dari orang biasa tu, mobile graphic je lah. Mobile graphy. Konsep yang sama, tapi approach dia ada sedikit berlainan. Faham. Dan nampaknya kita dah kesutukan masa, Cik. Okay. Kita terus ke soalan yang kita dah lama borak sebenarnya tadi. Saya pun tak sedar masa laju je. Cerita pasal Gaza lah tadi ni. Mata dah menitik dah. Okay, jadi macam sekarang kan kita tengok banyak di social media, TikTok ke Instagram, banyak content creator, diorang gunakan platform tu untuk inilah menyampaikan maklumat dan ada juga masyarakat yang lebih untuk mempercayai content creator daripada kita sendiri sebagai wartawan. Jadi macam mana pada pandangan tuan, macam mana wartawan Mojo ni di samping mereka bekerja mengeluarkan maklumat, mereka nak bersaing dengan content creator yang ada sekarang ni. Dan selain daripada content creator tu, mungkin macam Cik boleh selitkan juga berkaitan dengan ledakan teknologi tadi. Sekarang pun ada AI. Jadi macam mana kita ni wartawan ni kena bersaing dengan dua benda ni sekali, content creator dan juga AI ni. Content creator ni satu kena ingat content creator ni dia hasilkan bahan dia untuk mendapatkan imbuhan. Betul. Sama juga dengan wartawan, tetapi wartawan lebih kepada gaji setiap bulan. Gaji setiap bulan. Cuma membezakan dua ni adalah etika. Kita tak tahu tahap mana seorang content creator tu tahap etika dia. Mungkin dia sebabkan imbuhan tu banyak dapat melalui konten-konten yang dihasilkan, dia tak hirau pun pasal etika. Dia akan selagi boleh dia viralkan bahan dia, konten dia akan buat. Dan dia keluarkan apa sahaja untuk viral tanpa mengira etika yang ada. Betul. Sebagai seorang wartawan, kita ada etika kewartawanan kita. Kita buat fact check, bila kita buat news gathering tu kita kena daripada sumber yang sahih. Betul. Walaupun sekarang ni boleh saya katakan lebih kurang 70% daripada sumber-sumber di media tu kita dapatkan daripada social media, tetapi still kita buat fact check. Dan AI sekarang ni sama juga macam pedang dua mata tadi. Dia ada yang buruk, ada yang baik. Yang baiknya dia membantu kita. Dulunya nak proses press release, kita kena satu kena retype. Sekarang ni kita masukkan dalam LLM kita, dia translate untuk kita, buat summarize. In fact, kita boleh bagi prompt buat story. Dia boleh buat story untuk kita. Tetapi keadaan yang buruk dia macam saya kata tadi lah, deepfake. Kita tak dapat menentu sahihkan sama ada video tu betul atau tidak dalam masa yang sekejap. Dapatnya dalam kalangan citizen, dapatnya dalam kalangan yang masyarakat yang tak tahu etika, yang memang kongsikan benda yang salah, itulah silapnya. So jadi bila AI ni satu lagi, AI ni menyebabkan seorang wartawan tu kalau dia hanya bergantung pada AI, dia akan jadi malas lah. Wartawan malas. Dia akan jadi malas sebab AI. Sebab AI dah membantu dia. Jadi dia akan menyebabkan satu keadaan di mana bila ada kesilapan berlaku, netizen akan menyalahkan wartawan. Wartawan ni teruk, wartawan ni buruk dan sebagainya.
influencer tak macam tu. Dia kemungkinan dia boleh ubah nama, dia boleh pergi ke mana-mana. Tapi wartawan ni seorang buat onar, semua wartawan kena sekali. So jadi antara baik dan buruk itulah. Itulah cerita dia. Dan mungkin kata-kata terakhir untuk kami ataupun dan orang lain yang ingin berkecimpung dalam bidang mojo ni macam mana? Okay. Silakan. Mojo bagi saya adalah satu benda yang semua orang boleh ceburi lah. Tak kira anda seorang pengamal media atau tidak, tetapi dia memudahkan kerja anda. Satu, dia murah. Macam kalau ikut My Mojo Media punya, orang panggil apa, tagline, we create news, tiba-tiba terlupa pula tagline sendiri. Macam mana? We create news? Tagline sendiri dah lupa ni, kita bahaya sikit ni. We move news visual faster and cheaper. Bermaknanya dengan cepat, dengan pantas dan murah, kan. Kita boleh keluarkan berita tu. Semua orang boleh Mojo ni. Kalau nak belajar, boleh hubungi saya. Terima kasih Encik atas segala pandangan, atas segala pendapat tentang Mojo ni. Sebab saya rasa bukan kami, orang-orang luar yang tengok, yang dengar ni pun memang lebih dapat pemahaman yang lebih mendalam lah tentang apa tu Mojo. Dan terima kasih sekali lagi saya ucap untuk Encik Tuan Haji Muhammad Hazli Hassan atas kesudian meluangkan masa bersama kami hari ini. Dan tidak dilupakan juga kepada rakan penaja kita Zeus Coffee kerana telah menaja program kita pada hari ini. Terima kasih, jumpa lagi di episod yang akan datang. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.